Korang tahu tak apa beras yang paling terbaik dan sihat untuk diamalkan setiap hari? Apa tu? Yang pertama, beras putih. Beras ni adalah beras mampu milik yang boleh semua amalkan setiap hari. Yang kedua, beras perang atau brown rice. Beras ini sangat tinggi serat, fiber dan rendah kalori. Dan yang ketiga, beras basmati. Beras ni paling sihat untuk diamalkan setiap hari. Kerana apa? Sebab beras ini rendah kalori, kurang gula dan serat agak tinggi. Tapi korang tahu tak, kalau kita nak masak beras-beras tu, kita memerlukan air yang bersih supaya beras yang kita masak akan lebih berkhasiat dan tahan lama. So, saya nak tunjukkan air yang boleh buatkan nasi yang kita masak tahan lebih lama. Ini dia Flash Unowave air beralkali. Air ini bantu untuk menyingkirkan bakteria dan sisa racun. Dan nasi yang kita masak tadi akan lebih berkhasiat dan tahan lebih lama. Jadi mulai hari ini tukar cara korang masak beras. Bukan sekadar pilih beras yang betul, tapi pilihlah air berkualiti dari Flash Unowave. Tekan link di bio untuk ketahui lebih lanjut tentang Flash Unowave ini.